Saya nak tanya, anak saudara dapat TVET, daftar 13 bulan Mei. Ni lapor diri tapi dia suruh transfer 1,200 dulu, boleh percaya tak? Okey, untuk menjawab persoalan ni sebenarnya saya nak kena explain dulu berkaitan dengan program-program TVET dan institusi-institusi TVET. Kena faham, institusi TVET dia ada dua. Satu di bawah institusi awam dan juga institusi swasta. Kalau anda pergi kat UP_TVET, ada perdana dan juga ada fleksi. Dan saya yakin ini adalah daripada institusi swasta. Apa yang anda perlu buat adalah, yang pertama, anda kena tanya kolej tu kolej apa. Yang pertama. Yang kedua, anda cek kolej ini ditauliahkan atau tidak. Nak tahu macam mana ditauliahkan atau tidak, anda tulis nama kolej tersebut dan anda type MySpike, MySpike. So anda tengok dekat situ kolej itu ditauliahkan atau tidak. Kalau ditauliahkan, apa yang anda perlu buat, anda pergi dekat website kolej tersebut. Apa program yang ditawarkan dan sebagainya. So anda tinggal detail, make sure sebelum anda bayar, anda tengok term and condition dulu. Takut-takut nanti anda tiba-tiba berubah fikiran, tak nak sambung, melebur duit 1,200 ni. So pastikan anda betul-betul nak buat keputusan nak sambung belajar, yang pertama. Kedua, tengok term and condition dan pastikan kolej tersebut valid ataupun ditauliahkan oleh pihak kementerian.